Keychain. Keychain ni satu benda yang orang cakap agak high demand lah. High demand dalam dunia 3D printing ni. So, hari ni aku nak ajar cara nak buat keychain ni. Kita guna Bambulat Studio je. Cara paling mudah kot. Kalau ada cara yang paling lagi senang, insyaAllah aku kongsikan. Tapi untuk kali ni, kita nak buat menggunakan Bambulat Studio je. Jadi, anggaplah kita ni memang tak tahu apa-apa berkenaan dengan design 3D ni. Jadi, aku akan tunjuk lah cara nak buat ni guna Studio, Bambulat Studio. Okay, jom. Okey, cara untuk buat keychain. Mula-mula kita akan pergi dekat makerwork.com. Ni website khas yang dibuat oleh Bambulat Studio. So, bahagian search ni kau tarik je keychain generator. Kemudian dia akan keluar macam-macam pattern ataupun design lah. So, kat sini aku pilih satu. Untuk tunjuk contoh je lah, aku pilih yang ni. So, dekat bila kita dah masuk yang ni, kita boleh tengok dia punya preview dia, bentuk tulisan dia macam mana, font dia, base dia macam mana. Kemudian kita tekan customize. Customize sekali lagi, dia akan menggunakan aplikasi OpenSCAD online lah. Jadi benda ni sebenarnya kalau kau tak ada pun OpenSCAD tu tak ada masalah, sebab dia bukan online. Dia bukan guna aplikasi yang kau kena install. So, kat sini dia dah tunjuk satu contoh nama Simon lah. Kat bahagian line satu ni, kau boleh letak nama macam aku letak nama anak aku Umar. Untuk line kedua, aku letak nama Wafi. Sebenarnya line kedua ni optional. Kalau kau tak nak letak pun tak ada masalah. Jadi dia ada banyak lagi function-function kat sebelah kiri ni. Kau boleh tengok satu persatu lah. Kau boleh explore lah. Kalau kata nak try, nak cuba pun tak ada masalah. Okay, bila semua rasanya dah ready, dah siap semua, dia tak akan keluar preview sehinggalah korang tekan generate. Bila kita dah tekan generate, baru dia keluar apa yang kita nak tadi. Dia dah siap ada keyring kat sebelah kiri. Itu salah satu benda yang aku tak pernah kenang sangat lah. Keyring tu kita tak boleh nak ejah ke atas, ke bawah, tepi kiri kanan. Okay, kalau dah semua dah puas hati, kita tekan download. Kemudian pilih printer yang kita pakai. Macam aku pilih P2S dan aku tekan confirm. Tekan download sekali lagi dan dia akan beri pilihan sama ada STL atau 3MF. So, biasanya kita akan menggunakan STL lah. Kebanyakan orang akan pakai STL. Cari tempat ataupun folder yang sesuai untuk korang save. Tekan save sahaja. Kemudian tunggu sehingga notification keluar menyatakan design kita dah siap untuk dah siap save. Kemudian kita boleh buka dekat Bambulat Studio ataupun apa-apa silencer yang korang slicer, bukan silencer slicer yang korang pakai. Import project dan pilih projek yang kita dah save tadi. Kita tekan saja open. Ia jadi masalah bila newbies ataupun orang baru ni, dia tak tahu macam mana nak change filament, nak tukar filament. Sekarang ni dia warna base dengan warna font sama. Kau boleh tengok kan sama. So, macam mana kita nak ubah? Jadi kalau orang tak tahu, mesti dia akan tanya balik kat dalam group ke, tanya otai-otai ke kan. Betul, dia akan menjadi satu proses yang agak lambat lah. Kalau kata kita nak print banyak, memang akan leceh sikit lah proses ni. Itu biasalah bagi kalau kita dah biasa dengan keychain ni, tak ada masalah. Okay, bila kita dah siap, dekat slice plate ni kita boleh tengok macam-macam setting ada. Kita boleh try lah satu persatu. So, bila kita dah puas hati, baru kita tekan print plate. So, dekat sini printer aku masih lagi offline. Jadi kita akan tunjukkan cara kedua yang aku rasa lebih mudah sikit lah berbanding dengan cara pertama tadi. Kita akan tetap guna Bambu Studio. Bambu Studio ni sebenarnya adalah slicer. Dia bukan tempat untuk kita design. Dia kadang untuk design benda yang simple-simple boleh, tak ada masalah. Okey. Jom kita tengok macam mana kita nak buat. Mula-mula sekali kita tekan primitif. So, dia akan keluar. Masa dalam primitif ni, kita pilih. Kita nak design bulat ke, petak ke, boleh, tak ada masalah. Kemudian, kalau terlepas, kita boleh tekan add object.
ataupun betul lah, add object, kemudian kita tekan scale, scale untuk set dia punya ketebalan, ketinggian, kelebaran. Okey, kat sini kau boleh tengok kan, aku set dia punya ketebalan, ketinggian. So kita zoom sikit, nampak kecil kan, tak sesuai untuk kita buat keychain. So setting balik, setting ni kita kena tahu di mana part CX, part CY dan part CZ. Okey, untuk ni rasanya dah sesuai lah. Jadi apa yang perlu kita buat untuk masukkan font, cuma tekan sahaja bahagian yang kita nak letak font. Macam bahagian atas lah, bahagian atas kita punya objek ni. So tekan je T kat atas tu, kat bahagian atas tu ada word T, nampak? Tarik je perkataan yang kita nak, kemudian boleh ubah tulisan, saiz tulisan apa semua. Kat sini lagi senang kalau kita nak ubah filament yang kita ada lah dalam. Kalau kita tak pakai AMS, boleh je buat satu color. Kalau nak pakai AMS, kat sini dah boleh setting siap-siap dah. Tapi kena AMS tu kena setting awal lah. Macam aku pakai generic PETG, PETG basic ni. So pastikan PETG yang ada dalam AMS tu sama dengan apa yang dipaparkan dalam Bambulat Studio ni lah. Kalau tak sama, kena adjust balik kat bahagian atas tu. So nampak untuk nombor 1 bahagian plate kita letak warna hitam, dan nombor 2 kita letak pada bahagian tulisan rumah ni untuk jadikan dua warna yang berbeza lah. Macam sekarang ni kita nak buat lubang pada keychain ni, sama juga kita kena tekan pada bahagian base tu, kemudian add negatif lah. Lepas tu kita nak letak lubang tu bulat ke petak, tak ada masalah. Tarik je, dah setting siap apa semua. Pastikan kita punya ketinggian pada satah Z ataupun pada part CZ tu melebihi ketebalan base tu sendiri. Kalau base tu kita buat 3mm, pastikan lubang ni kita buat lebih sikit, 4 atau 5mm. Sekarang ni masih lagi terapung kan. So kita nak dia dekat, nak dia gabungkan dengan base tu macam mana? Tekan je M tu untuk move. Kita akan move sampailah dia masuk betul-betul dekat plate. Kita tengok preview daripada kiri kanan, lepas tu bahagian atas. Kat sini kita bebas, kita nak letak lubang tu, lubang keychain tu, lubang keyring tu dekat bahagian tengah ke tepi ke, ikut kesesuaian kita lah. Okey, aku tengok ni macam ada tak jelas sangat untuk tengok ni. Jadi kita try adjust sikit lagi lah supaya jelas lah untuk korang nampak. Jadi aku part CZ ni aku tambah lagi jadi 5mm. Tekan je enter. Nampak dia ada lebih kan. Tapi jangan risau, bila kita print, yang bahagian lebih ni dia tak akan masuk pun dalam printer tu sebenarnya. Ni cuma untuk tunjukkan pada korang semua yang lubang ni dah tak asing. Kalau macam mana kita nak tahu dia dah jadi, tekan je slice plate. So tengok, kita zoom bahagian bawah, kita zoom bahagian atas, dah jadi lubang kan. Tu terpulang pada kita lah, untuk terpulang pada korang lah sebenarnya, nak letak pada bahagian atas, tengah, tepi atau kat mana-mana je yang korang rasa sesuai, tak ada masalah. Kat sini juga macam biasa dia dah tunjuk total time yang dia guna untuk ni lah, print. Okey, tapi sebelum tu memandangkan aku nak print dua size yang sama, cuma perkataan yang berbeza. So aku highlightkan balik kat belah kiri ni, kau boleh tengok kan. Aku highlightkan balik ketiga-tiga objek ni. Just copy and paste. Copy and paste biasa je, kita tetap guna Ctrl C dan Ctrl V. Okey, dah jadi dua. Untuk ubah perkataan ni, pada bahagian objek tu klik tab, kemudian tukar jadi Wafi. Ni anak aku yang nombor 2 lah. Kita dah ada 2 keychain yang sama lah. Kat sini kita boleh adjust. Macam yang cara pertama tadi, kita dah tak boleh adjust lah.
kedudukan apa tu, nama atas plate tu kita dah tak boleh adjust lah. Kalau kat sini kita masih lagi boleh adjust. Okey, ya, sekarang ni ambil masa lebih kurang berapa tu, 28 minit kan, ke 30 minit lebih kurang macam tu lah. Bila korang semua dah puas hati, terus je tekan print plate lah. Tapi sebelum tu pastikan korang punya printer tu synchronize lah. Jangan pula korang pakai A1 korang tekan untuk masuk P2S. Lain tu, nanti dia tak boleh nak print sebab lain printer lain setting. Jadi kita tengok sekali lagi untuk double confirm lah semua dah okey, barulah kita akan tekan print. So print aku macam bahagian satu ni warna hitam, bahagian kedua warna putih untuk tulisan lah. Semua setting okey. Jadi just send sahaja. Okey, bila dah send tu kita tunggulah macam mana. Kita akan tengoklah hasil final dia macam mana, menjadi ke tak menjadi. Okey. So daripada PC tadi kita dah hantar design untuk print. Tengok masa 24 minit dia ambil masa. Okey, printer pun dah mula setting. Hari ni okey, korang dah tengok kan macam mana cara nak buat kitchen ni. Aku buat dua lah, satu nama rumah, satu nama Wafi. So bila kita buat guna Bambulat Studio, dia jadi masalah sikit bila kita nak buat offset ni ataupun base ni synchronize dengan huruf ni. Benda tu tak boleh dibuat dalam studio. Dia boleh buat setakat base petak, bulat, hujung macam tu saja. Dia sebab Bambulat Studio ni dia khas untuk silencer sebenarnya. Dia boleh edit sikit-sikit je. So macam mana kita nak buat offset ataupun base ni ikut kontur huruf ni? Tapak base tu ikut kontur huruf ni. Siapa tahu tak? Jom. Kalau siapa tahu boleh komen sikit. Boleh komen sikit kat bawah. Ke ada orang yang nak video part tu untuk kita tunjuk cara nak buat kontur ni? Kalau nak tengok cara nak buat ni, cuba boleh komen sikit kat bawah. Boleh kita kongsi sama-sama, insya-Allah. Okey, itu sajalah perkongsian untuk video kali ni. So jangan lupa like, comment, share, follow dan subscribe untuk next video yang akan datang lah. Terima kasih.